Video yang kau akan tonton ni satu rakaman tular yang ditunjuk seorang anggota polis menampak seorang lelaki di stesen Petronas di Taman Perling Johor. Ramai netizen dah kecam tindakan ni dan persoalan paling hangat, apa polis ni tak sepenuhnya digantung tugas? Walaupun video ni jadi viral, apa yang orang ramai tak nampak dalam rakaman ni akan buat kau terfikir dua kali tentang kuasa, tanggungjawab dan hak kita sebagai rakyat. Jadi tonton sampai habis sebab setiap detik ada persoalan yang kau kena jawab sendiri dan apa yang berlaku selepas kejadian ni. Dalam rakaman ini kelihatan seorang polis berpakaian biasa menolak motosikal seorang lelaki kemudian menampak. Rakaman ini jadi viral dalam masa singkat. Ramai yang marah, ramai yang share, ramai yang komen dan ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku sebelum tamparan itu berlaku. Penunggang itu dikatakan cuba lari ketika operasi dijalankan. Tapi adakah itu sebab yang cukup untuk polis bertindak sedemikian? Dan yang lebih membingungkan, tindakan ini berlaku di stesen minyak awam depan ramai orang. Jadi siapa betul, siapa salah dan di mana garis antara kuasa polis dan hak rakyat biasa? Assalamualaikum. Okey, hari ni tular lah satu kes yang anggota yang daripada tempat 42 tu yang tampak budak tu. Okey, untuk akulah benda ni memang berlaku pun. Macam tarik, macam orang lari Roblox, tarik jatuh motor, tendang ataupun ada apa tiba-tiba orang yang buat salah tu agresif. Memanglah. Cuma untuk kes tadi, untuk kes budak tu, untuk akulah kalau tengok pada video tu lah, tu video ni kita tak tahu lah, video mungkin ada video ni orang kata selalu orang kata tak adil sebab tak tengok video penuh. Tapi untuk aku kalau tengok video tadi tak nampak budak tu agresif. Jadi cukuplah aku rasa sekadar cabut kunci, tarik ke tepi kalau dia buat salah apa pun. Memang anggota pun kadang-kadang mereka akan cekak belakang kita, tarik macam pegang, kilas tangan, benda-benda tu biasa. Tapi bila tampak kat muka tu, yang tu yang masalah tu. Tampak kat muka tu untuk orang, sebab muka ni selalu orang sensitif kan. Kenapa nak kena tampak muka? Bagi aku yang tu lah kesalahan dia. Bila dia muda, dia tak boleh kawal emosi dia, dia agresif macam tu. Jadi dik pun muda lagi dik. Kejadian berlaku semasa satu operasi trafik besar yang dijalankan untuk membatras aktiviti mak rempit di Johor. Polis yang menampak lelaki itu walaupun pada awalnya bercuti, dipanggil balik untuk membantu operasi. Penunggang yang ditampar itu dikatakan cuba melarikan diri dari pemeriksaan dan mungkin inilah yang menyebabkan polis bertindak spontan. Tapi persoalannya, adakah tindakan spontan itu betul atau sudah melampaui batas? Dan adakah ada protokol yang sepatutnya diikuti supaya kejadian seperti ini tidak berlaku? Aduh, kesian aku tengok budak yang dia kena lepuk dengan polis kat Petronas tu. Lepuk dulu baru tunjuk kat kuasa. Aku kesian betul lah tengok budak tu terpinga-pinga dia. Datang terus lepuk je. Kau kenapa bang? Budak tu dia main motor je. Dia bukan, kau pun main motor juga. Tapi kalau dia buat jenayah ke apa ke, pegang pistol ke kan, pegang pisau ke, boleh lah kau datang lepuk ke terajang ke, aku pun sokong. Ini tak semena-mena datang terus lepuk budak tu. Zaman sekarang ni bahaya. TV banyak, dashcam banyak kan. Kau salah sikit habis memang viral lah. Kerja tak clean lah bang. Ramai yang salah faham. Mereka fikir polis tu digantung tugas sepenuhnya. Sebenarnya, Ketua Polis Johor menjelaskan bahawa pegawai terbabit tidak dibenarkan menjalankan operasi semasa siasatan, tapi masih dibenarkan untuk menjalankan tugas lain yang normal. Jadi kerana siasatan masih dijalankan dan tiada keputusan mahkamah yang dijatuhkan. Jadi walaupun video tular dan ramai yang marah, prosedur PDRM menghalang tindakan drastik sebelum fakta lengkap diperoleh. Ini juga menimbulkan persoalan. Adakah sistem sememangnya terlalu lembut atau adakah ia melindungi hak pegawai sebelum keputusan rasmi dikeluarkan? Sedang digantung tugas atau tidak? Tidak. Setakat kami dia menjalankan tugas seperti biasa.
sebab kita masih lagi menjalankan siasatan. Jadi tidak boleh terus untuk mengambil tindakan untuk dia tidak menjalankan tugas-tugas hakiki dia. Sebab kita belum lagi mendapat arahan-arahan untuk mendakwa dia di mahkamah atau sebagainya. Tindakan untuk menahan kerja seseorang di dalam, kita ada proses, kita ada peraturan yang perlu dipatuhi. Proses tahan kerja melibatkan apabila mereka ini telah terbukti ada keterangan telah dituduh di mahkamah tapi belum disabitkan dengan mahkamah, barulah kita boleh mengambil tindakan proses untuk tahan kerja. Bukan kita terus tahan kerja. Ini kita kena ikut prosesnya. Cuma anggota ini tidak dibenarkan untuk menjalankan tugas-tugas operasi dan sebagainya. Itu dalaman kita. Maknanya ini bukan hal dia bekerja seperti biasa, tapi kita tidak benarkan dia untuk terlibat dengan operasi-operasi sehingga siasatan ini diselesaikan. Reaksi netizen sangat pelbagai. Ada yang marah dan kata polis itu telah menggunakan kuasa lebih daripada yang sepatutnya. Ada juga yang kata jika penunggang itu cuba melarikan diri, maka tindakan itu mungkin wajar. Ada yang bertanya, kenapa polis boleh buat macam tu? Adakah mereka tidak takut undang-undang? Atau adakah tindakan itu disengajakan dan hanya spontan? Persoalan-persoalan ini harus terus hangat dibincangkan di media sosial. Kita boleh lihat betapa emosi orang ramai sangat tinggi bila melihat kuasa pihak berkuasa digunakan di depan mata mereka. Bayangkan kalau benda macam ni kan kena dekat korang. Apa reaksi korang kan? Kadang-kadang dalam kes-kes yang melibatkan jenayah kan, kita tengok ada orang lain yang buat laporan polis. Kita tengok ada budak kena dera, ada orang lain yang buat laporan polis. Jadi apakah kedudukan undang-undang? Saya nak rujuk kepada Seksyen 13 Kanun Prosedur Jenayah yang memperuntukkan bahawa Seksyen 13 ni, Subseksyen 1 dia kata, kalau sekiranya kita ni orang awam, kita mengesyaki ada sesuatu perbuatan akan dibuat. Contoh dia tengah plan depan kita, dia nak pergi buat riot, nak buat rusuhan, dia nak menyerang negara atau kerajaan, okay? Ataupun kita merasakan ada satu perbuatan jenayah yang telah dilakukan, maka kita perlu membuat laporan polis. Sebab perbuatan menampar seseorang ini adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan mendatangkan kecederaan. Dari segi undang-undang dan hak polis, kita kena tahu, dekat Malaysia, anggota polis tidak dibenarkan menggunakan kekerasan secara sewenang-wenangnya. Kekuatan fizikal hanya dibenarkan jika diperlukan untuk menahan atau menghalang suspek daripada melarikan diri. Jika tamparan itu dilakukan tanpa sebab yang jelas, ia boleh dikira sebagai voluntary causing hurt di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Malah pegawai polis juga boleh dikenakan tindakan sama seperti orang awam. Tapi persoalannya, adakah tindakan itu benar-benar melanggar undang-undang? Atau adakah ia kes spontan akibat tekanan operasi yang tinggi? Dan adakah sistem kita cukup adil untuk mengadili pegawai semasa siasatan sedang berjalan? Jadi semua persoalan ni masih lagi beleka. Ramai netizen pun dah mula tuding jari kepada anggota polis tersebut. Tapi kita kena dengar dua-dua pihak juga, macam mana dengan situasi tu. Dan mungkin kena lalu beberapa prosedur. Benda ni rasanya biasa kot dalam kehidupan seharian kita. Polis ke, SPRM ke, custom ke, bekerja ke, tak bekerja ke, there's nothing in the law that allows you to actually hurt someone else. Tindakan anggota polis ni untuk menggunakan kekerasan jenayah tersebut adalah satu kesalahan yang sangat jelas bawah Kanun Keseksaan. Ianya adalah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. You seorang anggota polis, contoh apa yang you sedang bagi? Meaning that if you're angry with anyone, you can just slap a person? Dan banyak komen-komen yang saya baca yang mengatakan bahawa bila laporan dibuat tentang anggota polis yang melakukan kekerasan, memang tak ada tindakan lah yang diambil. Katanya paling-paling pun tukar bahagian, tukar negeri. Tak ada tindakan yang melibatkan mahkamah maksudnya. Sampai bila kita nak benarkan perkara ini berlaku, sedangkan this is not the first time. Saya rasa saya buat konten berkenaan dengan kes-kes yang melibatkan polis menggunakan kekerasan ni dah banyak dah.
So what we need to do now is actually take action. Macam mana you charge polis, SOSMA ke, Atipsum ke, 39B ke, semua kesalahan adalah sama. Kalau polis ni menggunakan kekerasan, you ambillah tindakan, tangkap, reman, rakam percakapan, kemudian bawa kepada DPP dan dapatkan arahan pertuduhan. Kita nak setiap anggota polis ataupun pegawai polis yang melakukan kekerasan kepada orang awam ke, kepada orang lain ke, dikenakan tindakan yang sama seperti mana kalau orang awam melakukan perkara tersebut. Tidak ada mana-mana pihak yang berdiri di atas undang-undang. No one is above the law. Kalau polis buat jenayah, then tangkap, pertuduhkan. You tahu tak kenapa saya cakap macam ni? Sebab polis sepatutnya melindungi, memberi protection kepada kita, not to harm anyone else. Just because dia personally begitu, rosak nama polis-polis lain yang memang bekerja, dedikasi, amanah di Malaysia ni. Disebabkan segelintir ni lah, pukul dalam lock-up, pukul masa buat ambush, pukul orang dekat stesen minyak. What is wrong with you? Being a police doesn't give you any power to go above the law, right?